Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendidik masa depan negara. Saya tahu, kalau anda ada di sini, mesti tengah berdebar-debar nak hadap temu duga jadi cikgu kan? Dan salah satu topik paling popular yang selalu buat kita kecut perut, Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Tapi jangan risau, hari ini kita akan bedah siasat topik ni sama-sama supaya anda bukan setakat hafal, tapi betul-betul faham dan boleh terangkan dengan penuh yakin. Saya faham sangat perasaan tu. Bila panel temuduga pandang tepat ke mata kita, lepas tu tanya, "Cikgu, cuba terangkan falsafah pendidikan kebangsaan." Tiba-tiba, blank. Semua yang kita dah hafal berhari-hari itu macam hilang tak ke mana. Kan? Percayalah, anda tak sendirian. Ramai sangat yang rasa macam tu. Okey, jom tarik nafas dalam-dalam, hembus, tenang. Dalam perkongsian kali ini, saya akan pegang tangan anda, kita jalan sama-sama langkah demi langkah. Kita akan leraikan FPK ni jadi cebisan-cebisan yang kecil dan mudah hadam. Matlamat kita, supaya FPK ni bukan lagi ayat keramat untuk dihafal, tapi jadi DNA dalam diri anda sebagai seorang guru. Dah siap? Jom kita mula. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita untuk misi menawan FPK. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa misinya. Kemudian kita jadi pakar bedah. Kita siasat setiap komponen dalam falsafah ni. Lepas tu, kita tengok macam mana nak bawa teori ni masuk ke dalam bilik darjah. Dan yang paling best, kita akan praktis jawab soalan interview pakai satu teknik power, iaitu teknik STAR. Akhir sekali, kita akan faham kenapa FPK ni sebenarnya adalah kompas kerjaya kita. Okey, jom kita setkan minda kita betul-betul. Misi kita hari ini bukan sekadar hafal apa itu FPK. No, misi kita lebih besar, iaitu untuk faham mengapa FPK ini wujud. FPK ni ibarat roh dan jantung sistem pendidikan kita di Malaysia. Ia jawapan kepada soalan paling asas, kenapa kita jadi cikgu? Jom kita baca ayat pertamanya perlahan-lahan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan. Cuba berhenti sekejap dekat perkataan berterusan tu. Apa yang anda rasa? Bagi saya, ia satu peringatan yang hebat. Kerja kita sebagai pendidik ni bukan macam kerja kilang. Ia tak pernah siap. Ia satu proses berpanjangan, seumur hidup, untuk bantu anak murid kita terus berkembang. Baik, saya tahu ayat FPK yang penuh tu memang panjang berjela. Boleh buat kita pening kepala kan? Tapi tak apa. Sekarang, kita akan pakai topi pakar bedah. Kita akan ambil ayat yang panjang tu dan kita akan potong. Kita akan asingkan satu persatu ikut komponennya. Anda akan nampak betapa mudahnya bila kita pecah-pecahkan. Elemen pertama dan paling asas dalam FPK ialah kepercayaan terhadap potensi individu. Maksudnya apa? Maksudnya setiap seorang murid yang melangkah masuk ke dalam kelas kita, tak kiralah dia datang dari mana, dia ada keunikan dan bakat tersembunyi. Ada yang mungkin senyap tapi lukisannya luar biasa. Ada yang mungkin lasak tapi dalam diam dia seorang pemimpin. Tugas kita cikgu adalah jadi pemburu harta karun, mencari dan menggilap potensi-potensi ni. So, macam mana nak kembangkan potensi tu? FPK bagi kita formula yang sangat best dan mudah nak ingat. Akronimnya JERIS. J untuk jasmani, E untuk emosi, R untuk rohani, I untuk intelek dan S untuk sosial. Falsafah ni nak cakap, kita tak nak lahirkan robot yang cuma pandai jawab exam, intelek. Kita nak lahirkan manusia yang sihat tubuh badan, jasmani, pandai urus perasaan, emosi, ada pegangan agama dan nilai murni, rohani dan cekap berkawan serta bekerjasama, sosial. Semua ni kena seimbang. Dan bila kelima-lima elemen JERIS tadi tu subur dalam diri seorang murid, apa hasilnya? Hasilnya ialah kesejahteraan diri. Ini bukan sekadar rasa happy-happy je tau. Ia lebih mendalam. Ia tentang membina kekuatan dalaman, daya tahan mental dan emosi, supaya bila mereka dewasa nanti, mereka mampu haruni cabaran hidup dengan tabah dan yakin. Dan apa endgame atau matlamat akhir pendidikan kita? Inilah dia. Kita nak hasilkan warga negara unggul yang bukan sahaja berilmu, tapi juga berketerampilan, ada akhlak yang baik, rasa bertanggungjawab dan paling penting sekali, dia sedar yang dia hidup dalam masyarakat dan perlu memberi sumbangan. Inilah produk akhir yang kita harapkan dari sistem pendidikan kita. Hebat kan? Okey, kita dah faham semua teori dan konsep-konsep hebat tadi. Tapi soalan paling besar sekarang ialah, macam mana kita sebagai cikgu nak angkat falsafah yang nampak tinggi ni dan jadikan ia sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernafas dalam bilik darjah kita setiap hari. Inilah kuncinya kawan-kawan. Tolong ingat ni,
FPK bukan sekadar hiasan untuk gantung dekat dinding pejabat guru besar. Ia adalah sistem operasi yang perlu kita install dalam minda kita. Setiap kali nak buat rancangan pengajaran harian, tanya diri, aktiviti aku ni sentuh tak elemen Jerry's? Macam mana aku nak selitkan nilai murni dalam subjek matematik ni? Bila kita mula berfikir macam ni, FPK tu dah mula hidup dalam diri kita. Dan sekarang, bahagian yang paling dinanti-nantikan. Kita akan masuk ke medan perang sebenar. Macam mana nak gunakan semua kefahaman ni untuk tembak soalan panel penemu duga dengan padu. Saya nak kongsikan satu teknik yang sangat-sangat berkesan. Namanya teknik STAR. Cuba bayangkan, anda duduk depan panel dan tiba-tiba soalan ni keluar. Cikgu, macam mana nak ajar elemen rohani dalam sains? Soalan macam ni sebenarnya nak uji, adakah anda cuma hafal FPK atau anda betul-betul faham cara nak gunakannya. Tapi jangan panik. Teknik STAR akan jadi penyelamat kita. Teknik STAR ni macam macuan kuih. Ia bagi struktur pada jawapan kita supaya nampak kemas, teratur dan lengkap. S untuk situation atau situasi. T untuk task atau tugasan. A untuk action atau tindakan. Dan R untuk result atau hasil. Senang kan nak ingat? STAR. Jom kita tengok contoh praktikal. Kita mulakan dengan S, situasi. Beri satu contoh yang sangat spesifik. Jangan jawab secara umum. Contohnya, baik tuan-puan, terima kasih atas soalan itu. Satu contoh yang boleh saya berikan ialah S semasa saya mengajar topik sistem pernafasan manusia kepada murid-murid sains tahun 5. Nampak tak? Terus nampak kita ni seorang yang praktikal dan dah bersedia nak masuk kelas. Lepas tu, kita sambung dengan T, tugasan. Apa matlabat kita dalam situasi tadi? Jadi, T, tugasan saya pada masa itu bukan sahaja untuk memastikan murid faham fungsi paru-paru, tetapi juga untuk menghubungkaitkan keajaiban ciptaan Tuhan ini dengan rasa syukur selaras dengan elemen rohani dalam FPK. Jelas kan? Seterusnya, A, tindakan. Apa yang anda buat? Untuk mencapai matlamat itu, A tindakan yang saya ambil sangat mudah. Saya minta semua murid untuk letakkan tangan di dada, pejam mata dan tarik nafas dalam-dalam. Selepas beberapa saat, saya cuma tanya satu soalan ringkas. Anak-anak, hebat kan? Siapa yang cipta sistem canggih ini untuk kita? Percuma pula tu. Perasan tak? Tindakan ni simple je tapi impaknya besar. Dan akhir sekali, tutup jawapan kita dengan R, result. Apa kesannya? Dan R hasilnya, saya dapati murid bukan saja faham fakta sains tentang paru-paru, tapi ada satu momen magic di mana mereka terdiam, kagum dan mula berfikir tentang kebesaran pencipta. Inilah cara saya memupuk elemen rohani secara bersepadu tanpa perlu berceramah panjang. Perfect. Jawapannya lengkap, padat dan sangat meyakinkan. Okey, sekarang anda dah ada senjata yang mantap untuk temuduga. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak kita semua faham satu perkara yang sangat penting. FPK ini nilainya jauh lebih besar daripada sekadar untuk lulus satu temuduga. Jauh lebih besar. Tolonglah, jangan pandang FPK ni macam skrip drama yang kita hafal, lepas habis temuduga kita terus buang skrip tu. Kalau niat kita macam tu, percayalah kita akan hilang intipati sebenar menjadi seorang pendidik. Sebaliknya, pandanglah FPK ini sebagai kompas dalaman anda. Ia adalah suara hati yang akan sentiasa membisikkan tujuan murni kita setiap kali kita rasa down, penat atau hilang arah. Ia adalah denyut nadi yang membezakan antara seorang pengajar dengan seorang pendidik sejati di bumi Malaysia. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk anda bawa pulang dan renungkan. Dengan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai kompas di tangan anda, pendidik yang bagaimanakah yang anda cita-citakan untuk jadi? Jawapan anda kepada soalan inilah yang akan menentukan legasi anda. All the best dan selamat maju jaya, cikgu!